Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk Pelan Pembangunan Malaysia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya ialah Nur Alfa binti Muhammad Isa Rizwan dan akun kirian saya ialah 2024-14-231-0091 dan saya dari unit Bahasa Melayu Pemulihan. Pada hari ini saya akan membentangkan apa itu Pelan Pembangunan Malaysia. Baiklah, apa itu Pelan Pembangunan Malaysia? Pelan Pembangunan Malaysia adalah kerangka pembangunan masyarakat yang lebih sistematik dan berstruktur berdasarkan pendekatan transformasi yang holistik yang juga senari dengan agenda pembangunan negara seperti wawasan kemakmuran pada tahun 2030 ataupun lebih dikenali WKP 2030 dan rancangan Malaysia ke-12 atau lebih dikenali dengan RMK 12. Dan untuk maklumat semua, PPM ini telah dibahagikan kepada 3 gelombang, iaitu gelombang pertama yang bermula pada tahun 2013 hingga 2015 dan gelombang kedua bermula pada tahun 2016 hingga 2020 dan gelombang ketiga yang bermula pada tahun 2021 dan 2025. Dan pada tahun ini adalah tahun terakhir untuk melaksanakan Pelan Pembangunan Malaysia dan pada tahun hadapan pihak Kementerian Pendidikan akan menyelaraskan balik Pelan Pembangunan Malaysia mengikut zaman yang terkini. Baiklah, kita akan masuk kepada gelombang yang pertama yang bermula pada tahun 2013 hingga 2015. Gelombang ini adalah gelombang yang pertama di mana baru pihak kementerian baru menubuhkan plan ini untuk asas kepada plan pendidikan, iaitu memberi penekanan kepada kemahiran melalui penambahbaikan sistem dengan perubahan kaedah pelaksanaan program, di mana pihak kementerian ingin merubah segala program dengan bermula dengan kaedah gelombang yang pertama. Antara fokus utama dalam gelombang ini ialah bagi meningkatkan akses kepada pendidikan, di mana untuk meningkatkan lagi akses pendidikan yang lebih kualiti kepada pelajar supaya negara kita ini dapat mengeluarkan pelajar yang lebih kreatif dan berkualiti. Fokus yang kedua ialah untuk menambah baik kualiti guru dalam kepimpinan sekolah, di mana pada gelombang ini untuk menapis semula guru-guru supaya untuk kualiti pendidikan yang lebih baik pada masa akan datang. Yang seterusnya juga pada gelombang ini untuk memastikan setiap sumber sekolah mempunyai kelengkapan yang cukup untuk mendidik anak-anak pelajar supaya mereka lebih selesa untuk belajar. Baiklah, kita akan masuk kepada gelombang yang kedua. Baiklah, kita akan masuk kepada gelombang yang kedua, iaitu pada tahun 2016 hingga 2020. Pada gelombang ini berlaku perubahan struktur pendidikan yang dilaksanakan, di mana pihak kementerian merubah segala struktur plan pendidikan mereka seperti KBSM berubah kepada KSSM. Jadi ini adalah program untuk melatih semula pelajar supaya para pelajar ini dapat bekerja secara kreatif dan di luar kotak, di mana pihak kementerian ini ingin melihat tahap mana pendidikan dan pemikiran pelajar. Sebab itulah mereka merubah semula plan pendidikan yang telah dilaksanakan. Seterusnya ialah kurikulum sekolah menengah dan rendah disemak semula, di mana kurikulum sekolah menengah dan rendah berlaku sedikit perubahan, kemungkinan mempunyai silibus yang berbeza. Mungkin pada tahun sebelum ini mereka belajar silibus yang berlainan, pada tahun ini mereka belajar silibus yang berlainan. Jadi di sini pihak kementerian ingin melihat sejauh manakah pengetahuan dan asas pengetahuan para pelajar ini apabila mereka merombak semula plan pendidikan ini. Yang gelombang yang ketiga ialah berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan. Untuk maklumat semua, gelombang ketiga ini bermula pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Dan pada gelombang ini adalah gelombang di mana kemuncak untuk mencapai plan pembangunan pendidikan yang diselaraskan oleh PPPM. Seperti mana usaha meningkatkan budaya kepimpinan rakan sejawat bagi pembangunan kecemerlangan profesionalisme. Jadi PPPM ini untuk melatih para penjawat supaya para penjawat awam khususnya guru dapat meningkatkan lagi profesionalisme mereka ketika mengajar dan tidak mengajar secara sambil-lebur. Jadi dengan gelombang-gelombang yang saya sebutkan tadi, PPPM ingin mencapai sebenarnya pendidikan yang lebih berkualiti, malah bukan hanya bertumpukan kepada pendidikan berkualiti para pelajar, malah juga menumpukan pendidikan berkualiti kepada guru. Maka kata, apabila seseorang guru itu sendiri berkualiti, maka mereka mampu melahirkan pelajar yang berkualiti. Secara tidak langsung akan menyumbang kepada pendidikan negara. Selain itu juga dapat meningkatkan lagi pendidikan kita di tingkat global. Baiklah, kita akan masuk kepada aspirasi murid dan aspirasi negara. Di dalam PPM ini mempunyai dua aspirasi, di mana
aspirasi murid dan aspirasi negara. Jadi saya akan kaitkan bagaimana aspirasi murid dan aspirasi negara ini berkait dengan anjakan. Dan anjakan ini juga terkandung dalam PPM yang diserahkan oleh pihak PPM sendiri. Dan anjakan ini mempunyai 11 anjakan. Baiklah, saya akan menjelaskan anjakan yang pertama. Anjakan yang pertama ialah menyediakan akses yang berkualiti untuk semua. Di mana PPM ini untuk mampu menyediakan akses yang berkualiti untuk semua supaya semua pelajar mempunyai akses yang sama rata untuk mereka belajar selaras dengan zaman abad yang ke-21. Jadi untuk anjakan pertama ini saya kaitkan dengan aspirasi murid iaitu pengetahuan. Kenapa saya kaitkan dengan aspirasi pengetahuan? Kerana penyediaan akses yang diserahkan oleh PPM bagi anjakan pertama untuk memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti sejajar dengan abad ke-21. Makna kata PPM, pihak kementerian mampu menyediakan akses yang sama rata kepada semua pelajar supaya mereka mampu belajar dan mahir dalam teknologi sejajar dengan abad ke-21. Makna kata PPM, pihak kementerian mampu menyediakan akses yang sama rata kepada semua pelajar supaya mereka mampu belajar dan mahir dalam teknologi sejajar dengan abad ke-21. Seperti kita tengok di sekolah sekarang, pada tahun kini, pada tahun 2025, setiap sekolah mereka dibekalkan dengan alatan teknologi untuk mereka belajar. Malah para guru juga mengajar di hadapan menggunakan teknologi seperti LCD, permainan digital dan sebagainya. Yang anjakan pertama yang saya kaitkan dengan aspirasi negara pula ialah akses. Kenapa saya kaitkan dengan akses bagi aspirasi negara? Kerana setiap pelajar mempunyai hak akses yang sama supaya dapat meningkatkan pengetahuan mereka yang lebih tinggi. Di mana semua pelajar ini mampu mempunyai hak akses supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tinggi supaya mereka mampu mengakses tersebut untuk pengetahuan mereka sendiri. Poin yang kedua pula, contohnya pelajar dapat memilih tempat mengajar mereka tanpa mengikuti latar belakang status. Di mana akses ini bukan sahaja merujuk kepada teknologi, namun pelajar ini juga mampu mempunyai akses di mana mereka mampu memilih di mana tempat yang mereka mahu belajar. Jadi di sini dapat menyumbang sekaligus kepada aspirasi negara kerana pelajar yang berkemampuan, yang pandai, mereka pasti mahu memilih sekolah yang sesuai dengan kepintaran mereka. Jadi mereka diberikan hak sama rata akses untuk masuk ke dalam sekolah tersebut tanpa memikirkan belakang status. Di mana tak kira pelajar tersebut orang susah ataupun orang senang, mereka mempunyai hak yang sama rata untuk memilih sekolah mereka. Jadi di sini secara tidak langsung dapat menyumbang sendiri kepada pendidikan yang lebih kualiti, terutama kepada negara kita, iaitu negara Malaysia. Masuk kepada anjakan yang kedua. Anjakan yang kedua ialah memastikan pelajar mahir dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Apa maksudnya? Anjakan kedua ini adalah yang diserahkan dalam PPM kerana untuk memastikan para pelajar mampu bercakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan mampu mengaplikasikan bahasa mereka, bahasa yang disebutkan tadi, dalam kehidupan mereka. Makna kata, apabila mereka menguasai kedua bahasa ini, mereka mampu berdaya saing dengan pelajar-pelajar di luar sana, malah di peringkat antarabangsa. Bukan sahaja guru sahaja yang perlu menguasai kemahiran bahasa dan bahasa Inggeris. Bukan sahaja pelajar yang perlu menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Namun guru juga perlu menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris supaya guru ini dapat menyumbang kepada para pelajar yang mungkin mereka tidak tahu bahasa-bahasa yang dituturkan oleh guru tersebut. Jadi di sini kita dapat meningkatkan lagi kualiti guru ketika mereka mengajar. Jadi bagaimana anjakan yang saya sebutkan ini, anjakan kedua ini saya kaitkan dengan aspirasi murid. Baiklah, saya kaitkan dengan aspirasi murid dengan kemahiran dua bahasa. Kemahiran dua bahasa di mana pelajar dapat menguasai bahasa Melayu di samping mempelajari bahasa Inggeris sebagai alat komunikasi antarabangsa. Bermakna dengan anjakan ini pihak Kementerian Pendidikan bukan sahaja mahu memfokuskan pelajar belajar bahasa Melayu, tetapi mahu juga memfokuskan supaya pelajar ini mampu belajar dalam bahasa Inggeris dan mampu mentuturkan semula bahasa yang mereka pelajari. Jadi di sini kita dapat berdaya saing dengan peringkat global kerana murid-murid negara kita mempunyai pelbagai bahasa dan tidak berfokus kepada bahasa ibunda sahaja. Poin yang kedua pula ialah pelajar dapat melibatkan diri dalam pelbagai bidang yang memerlukan penguasaan yang bagus. Di mana apabila mereka menguasai dua bahasa ini, saya maksudkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, mereka dapat menguasai pelbagai bidang kerana mungkin mereka apabila mereka habis belajar nanti, mereka mahu masuk kos yang mereka minati dan kos itu pula memerlukan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang baik. Jadi dengan kemahiran dua bahasa yang diserahkan oleh pihak kementerian yang dikaitkan dengan anjakan pertama ini adalah sangat bagus kerana para pelajar dapat menggunakan semua kebolehan mereka untuk memasuki pelbagai bidang yang mereka ingini.
Jadi di sini kita dapat meningkatkan lagi kualiti pelajar. Bagi aspirasi negara pula, saya kaitkan dengan perpaduan. Kenapa saya kaitkan dengan perpaduan? Kerana kita tahu bahasa ini dapat menyatukan perpaduan dengan pelbagai kaum, malah bukan sahaja di dalam kalangan murid, dapat menyatukan perpaduan antara guru dan pelajar. Poin yang pertama ialah dapat menjadikan bahasa sebagai alat komunikasi bagi memupuk perpaduan negara, di mana apabila ajakan disarankan bagi bahasa Melayu bahasa Inggeris digunakan, jadi para pelajar ini dapat memupukkan perpaduan di kalangan mereka, kerana kita tahu di dalam sekolah juga mempunyai pelbagai kaum seperti kaum Cina, India dan para Melayu. Jadi mereka dapat berkomunikasi dengan pelbagai bahasa jika mereka tidak mahu menggunakan bahasa ibunda. Jadi di sini kita dapat meningkatkan lagi perpaduan negara sekaligus dapat menyumbang kepada kualiti perpaduan negara untuk negara kita. Poin yang kedua ialah dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum menggunakan penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik. Jadi jika ajakan ini disalaskan dalam PPM, para pelajar dapat menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik, sekaligus dapat menyumbangkan kepada perpaduan negara dengan lebih berkualiti dan lebih baik. Baiklah, kita akan masuk kepada ajakan yang ketiga. Ajakan ketiga, apakah ajakan yang ketiga? Ajakan yang ketiga ialah melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Apa yang dimaksudkan menghayati nilai? Seperti yang boleh saya katakan, mungkin menghayati nilai moral, nilai baik dalam diri pelajar dan diri guru juga. Saya kaitkan dengan aspirasi murid yang pertama ialah etika dan kerohanian. Apabila saya kaitkan dengan etika dan kerohanian, di mana para pelajar ini mampu beretika dan berohanian dengan menghayati nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Seperti contoh, membentuk individu yang penyayang dan menyumbang kesejahteraan kepada negara. Apabila pelajar ini mempunyai etika dan kerohanian dan menghayati nilai-nilai moral yang telah ditetapkan dalam negara kita dapat menyumbang kepada kesejahteraan dalam negara. Sekaligus, pelajar juga dapat mengharungi segala cabaran dengan mempunyai sikap yang baik dan mampu buat keputusan yang beretika. Di mana apabila pelajar itu menghayati nilai moral yang sangat baik, pelajar dapat mengharungi segala cabaran dan segala rintangan dengan keadaan yang tenang tanpa mereka berfikiran kusut, kerana mereka tahu bagaimana mereka mahu menyelesaikan masalah tersebut, kerana mereka mempunyai asas hayati nilai moral yang sangat baik dan kukuh dalam diri mereka. Jadi di sini dapat meningkatkan lagi kualiti pelajar apabila ajakan yang ketiga ini digunakan untuk meningkatkan lagi aspirasi murid. Baiklah, saya kaitkan dengan aspirasi negara kualiti. Kenapa saya kaitkan dengan aspirasi negara kualiti? Kerana dapat menjadikan negara setanding dengan pendidikan antarabangsa. Kerana apabila kita lihat pelajar dalam negara kita mampu menghayati nilai-nilai yang telah ditetapkan, kita dapat menyumbang kepada negara kita dan setanding dengan pendidikan antarabangsa. Poin yang kedua pula ialah pelajar berpeluang mendapatkan kecemerlangan hasil dari keunikan pendidikan negara kita sendiri. Apabila pelajar menghayati nilai, kita dapat mengeluarkan kualiti pelajar yang lebih berkualiti untuk menyumbang kepada negara dan pelajar ini mampu menyumbang keberhasilan mereka yang mereka terapkan nilai dan diri mereka kepada negara dan dapat menggunakan keunikan pendidikan yang ada dalam negara kita. Baiklah, kita akan masuk kepada ajakan yang keempat. Ajakan yang keempat ialah transformasi keguruan. Apakah yang dimaksudkan transformasi keguruan? Transformasi keguruan ialah perubahan yang dilakukan oleh seorang guru, bagaimana guru itu tersebut mampu untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan dan kualiti mereka sendiri mengajar untuk menyumbang kepada kualiti pendidikan. Baiklah, saya kaitkan dengan ajakan yang keempat ini dengan aspirasi murid, iaitu kemahiran berfikir. Kenapa saya kaitkan dengan kemahiran berfikir? Kerana kemahiran berfikir ini dapat menjadikan pelajar berilmu pengetahuan dan menguasai pelbagai kemahiran melalui pengajaran oleh guru profesional. Apabila berlaku transformasi perguruan, selepas ini akan keluar guru yang profesional. Jadi apabila guru profesional ini mengajar para pelajar, ia dapat menjadikan pelajar ini lebih berilmu pengetahuan dan dapat menguasai pelbagai kemahiran. Sebagai contoh, apabila guru profesional mengajar, mungkin mereka mengajar dengan cara yang lebih mengikut zaman. Mungkin guru tersebut mengajar menggunakan teknologi yang canggih. Jadi para pelajar ini mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka lihat apa yang cikgu tersebut mengajar dan terapkan dalam kehidupan mereka, serta teknologi saya katakan tadi mereka dapat digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi di sini kita dapat menerapkan aspirasi murid bagi kemahiran berfikir, kerana pelajar ini dapat berfikir secara kritis dengan adanya guru yang profesional. Baiklah, saya kaitkan ajakan yang keempat ini dengan aspirasi negara kualiti. Kenapa saya kaitkan dengan kualiti? Kerana transformasi guru yang baik ini dapat menghasilkan kualiti guru mengajar yang lebih baik dan menghasilkan pelajar yang berkualiti untuk negara.
menjadikan guru yang lebih berkualiti setara antarabangsa, kerana kita tahu guru-guru di luar negara mungkin mereka mempunyai kualiti mereka tersendiri, tetapi negara kita juga mempunyai kualiti kita tersendiri. Yang kedua ialah mengetatkan syarat kemasukan dengan memilih graduan guru yang cemerlang, di mana pihak kementerian boleh mengetatkan syarat kemasukan dengan memilih guru graduan yang cemerlang, di mana meletakkan syarat hanya guru-guru yang terpilih sahaja yang boleh masuk untuk mengajar di sekolah, sekaligus dapat menyumbangkan kepada pendidikan negara kerana dengan kebolehan dan kepakaran yang guru itu ada sendiri untuk mengajar para pelajar. Jadi sebagai contoh, apa contoh untuk mengetatkan syarat? Mungkin pihak Kementerian Pendidikan menggunakan syarat-syarat seperti pihak guru ini perlu mempunyai latar belakang akademik yang sangat banyak, seperti mempunyai PhD, master degree dan sebagainya, ataupun mengetatkan syarat kemasukan dengan menilai mereka sendiri ataupun temuduga untuk melihat adakah guru ini mampu mengajar dengan secara profesionalisme untuk meningkatkan lagi kualiti pelajar dan sekaligus menyumbang kepada negara. Kita akan tengok kepada anjakan yang kelima. Anjakan yang kelima ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Di mana anjakan kelima ini adalah untuk supaya kepimpinan universiti tinggi ini, sebagai contoh, guru yang mempunyai kepimpinan yang baik dapat diletakkan di sekolah yang sepatutnya sesuai dengan kriteria yang mereka ada. Sebagai contoh, saya kaitkan dengan aspirasi murid dahulu, iaitu kemahiran memimpin. Kenapa saya kaitkan dengan kemahiran memimpin bagi aspirasi murid? Kerana dengan kepimpinan yang anjakan 5 selaraskan ini adalah untuk meningkatkan keberhasilan murid dari segi akademik dan bukan akademik. Di mana jika ada kepimpinan yang baik di dalam sebuah sekolah tersebut, para pelajar ini dapat meningkatkan prestasi mereka dari segi akademik dan bukan akademik. Malah, kemahiran memimpin ini juga dapat menghasilkan pelajar yang mahir dari segi aspek kepimpinan di sekolah. Sebagai contoh, apabila sekolah tersebut mempunyai kemahiran memimpin yang sangat baik, maka sudah pasti anak-anak pelajar mereka di sekolah tersebut mempunyai juga kemahiran yang baik. Kerana apabila seseorang itu mempunyai kemahiran yang sangat bagus, jadi mereka dapat menerapkan kemahiran yang mereka ada seperti kemahiran memimpin di dalam kalangan anak pelajar. Jadi anak-anak pelajar ini dapat mempunyai pengetahuan kemahiran memimpin sekaligus menyumbang kepada aspirasi murid supaya mereka dapat memimpin dengan baik. Anjakan yang kelima juga saya kaitkan dengan aspirasi negara, iaitu kualiti. Di mana kualiti ini dapat, apabila ada kemahiran kepimpinan di sekolah, jadi kita dapat meningkatkan kualiti pendidikan sekaligus menyumbang kepada negara. Kenapa saya katakan hal begini? Kerana kepimpinan sekolah yang mantap dapat meningkatkan kualiti pendidikan guru. Apabila sebuah sekolah mentadbir sebuah sekolah dengan kepimpinan yang sangat cekap, mereka dapat mengeluarkan graduan-graduan pelajar yang sangat berkualiti sekaligus dapat memantapkan lagi pendidikan negara dan menyumbang kepada negara. Hal ini demikian sebagai contoh, apabila seorang guru besar melaksanakan pelbagai program di sebuah sekolah tersebut, mereka dapat meningkatkan lagi kualiti, dan di situ kita dapat lihat yang guru besar ini menjalankan banyak aktiviti di sekolah untuk meningkatkan kualiti pendidikan pelajar mereka. Sekaligus kita dapat melihat kepimpinan guru besar tersebut berusaha untuk meningkatkan lagi kualiti di sekolah mereka kerana mereka mahu mengekalkan prestasi mereka di sekolah tersebut. Seterusnya ialah setiap guru yang cemerlang akan ditempatkan sekolah berprestasi tinggi. Bermakna kata, guru yang layak untuk berada di sekolah yang cemerlang berprestasi tinggi, mereka mampu masuk ke sekolah tersebut dan menggunakan kepakaran mereka dan kebolehan mereka untuk mengajar di sekolah itu. Jadi di sini secara tidak langsung dapat menyumbang kepada aspirasi negara dan kualiti. Kualiti yang masukkan ialah kualiti pendidikan tersebut kerana guru yang sebenar-benarnya layak masuk ke dalam sekolah tersebut dan dapat menyumbang pendidikan yang lebih berkualiti. Baiklah, kita masuk kepada anjakan yang keenam. Anjakan keenam ialah mengupaya JPN PPP sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus yang berasaskan keperluan. Apakah JPN? JPN ini adalah Jabatan Pendidikan Negeri, manakala PPP adalah melibatkan pendidikan di sebuah daerah tersebut untuk menyediakan akses, untuk menyediakan penyelesaian khusus yang berasaskan keperluan. Baiklah, anjakan yang keenam ini saya kaitkan dengan aspirasi murid kemahiran berfikir. Kenapa saya kaitkan dengan kemahiran berfikir? Baiklah, poin yang pertama, dapat menyelaraskan pedagogi. Apa yang dimaksudkan pedagogi? Pedagogi ini bagaimana kaedah pelaksanaan yang dijalankan di dalam sebuah sekolah tersebut, yang menekankan pembelajaran secara kreatif, sebagai contoh pembelajaran yang secara digital, alam maya, melakukan aktiviti secara keramaian dan sebagainya. Berdasarkan keperluan sekolah, di samping membentuk pelajar yang mahir dan pemikiran kreatif, di mana pihak JPN dan PPD mampu menyelesaikan masalah di sekolah tersebut. Seperti contoh, mungkin sekolah tersebut
menggunakan kaedah pembelajaran secara digital menggunakan LCD. Namun sekolah tersebut tidak mempunyai bahan yang mencukupi. Jadi pihak JPN PPD inilah akan menyelesaikan masalah tersebut dengan mengadakan bahan-bahan pengajaran tersebut supaya para guru ini mampu mengajar para pelajar dengan lebih mudah. Jadi di sini kita dapat terapkan kemahiran pelajar yang lebih mahir dan pemikiran kreatif, di mana apabila JPN dan PPD mengadakan bahan tersebut, guru dapat mengajar dengan lebih baik serta dapat meningkatkan sendiri kemahiran berfikir pelajar, iaitu dari segi mahir pemikiran kreatif dan inovatif. Aspirasi negara pula saya kaitkan dengan kecekapan. Kenapa saya kaitkan dengan kecekapan? Bermakna kata, seperti contoh, dapat membentuk pengurusan yang cermat dan berdasarkan penyediaan pendidikan yang terbaik dan dapat menyumbang kepada negara. Di mana apabila JPN dan PPD ini menyediakan penyediaan yang sangat baik, jadi pendidikan yang terbaik dapat menyumbang kepada negara, di mana apabila JPN ini sendiri menyediakan keperluan yang sangat baik, yang sangat berasas, jadi kita dapat meningkatkan lagi kualiti pendidikan terhadap negara, di mana saya kaitkan dengan kecekapan, aspirasi kecekapan itu kerana pihak JPN ini mampu mencekapkan lagi proses pembelajaran di dalam sekolah dan dalam kelas, di samping dapat menyumbang kepada negara dengan pendidikan yang lebih terbaik. Baiklah, saya akan masukkan dengan anjakan yang ketujuh. Anjakan yang ketujuh ialah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Apakah yang dimaksudkan ICT? ICT ini adalah memanfaatkan perkara teknologi seperti handphone, telefon, tablet, iPad, LCD, laptop dan sebagainya bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Baiklah, saya kaitkan dengan kemahiran aspirasi murid dengan kemahiran berfikir. Kenapa saya kaitkan dengan kemahiran berfikir bagi aspirasi murid ini? Kerana penggunaan ICT akan meningkatkan daya kreativiti dan inovasi pelajar. Okey, baiklah. Apabila pelajar ini mampu memanfaatkan ICT yang mereka ada, sebagai contoh sekolah menyediakan pelbagai tab ataupun laptop untuk mereka memanfaatkan supaya mereka dapat belajar dalam kelas mengikut silibus yang diajarkan oleh guru. Jadi mereka dapat berfikir secara kreatif dan inovatif menggunakan alat teknologi tersebut. Kerana kita tahu alat teknologi ini sekarang makin canggih. Para pelajar boleh menggunakan seperti aplikasi Canva, PowerPoint, website dan sebagainya. Jadi para pelajar dapat memanfaatkan ICT ini selari dengan konsep abad yang ke-21, di makna kata abad ke-21 ini adalah abad yang di mana menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk berdaya saing dengan peringkat global. Baiklah, anjakan ketujuh ini juga saya kaitkan dengan aspirasi negara, iaitu kualiti. Kenapa saya kaitkan dengan kualiti? Kerana apabila pelajar ini memanfaatkan ICT, dia dapat meningkatkan lagi kualiti pendidikan tersebut. Para guru juga, sebagai contoh, para guru di sekolah akan diberi akses kepada sumber pelajaran bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, sebelum macam kita tahu, pada tahun sebelum ini, pihak kementerian sendiri menyediakan akses telefon percuma kepada guru untuk mereka mengaplikasikan perkara tersebut di dalam kelas dan mencari bahan-bahan yang mereka boleh mengajar di dalam kelas. Jadi di sini kita dapat tingkatkan lagi kualiti pengajaran yang diajarkan oleh guru dengan menggunakan ICT yang telah dibekalkan oleh pihak kementerian. Poin yang kedua ialah guru dapat berkongsi sumber dengan pelajar dan ibu bapa bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di dalam kelas. Di mana guru ini dapat berkongsi sumber yang mereka dapati di dalam internet dengan para pelajar dan para guru. Seperti kita tahu, sekarang guru-guru juga mempunyai guru WhatsApp dengan ibu bapa. Jadi segala sumber yang guru itu cari, maklumat-maklumat yang cikgu cari untuk anak-anak pelajar ibu bapa ini, mereka boleh berkongsi di dalam aplikasi WhatsApp tersebut supaya ibu bapa ini mengetahui ini perkembangan anak mereka yang mereka sedang belajar. Jadi ini yang kita maksudkan dengan guru memanfaatkan ICT sekaligus dapat menyumbang kepada kualiti pendidikan negara. Anjakan yang ke-8 ialah mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Apa yang dimaksudkan mentransformasi? Mentransformasi ini merujuk kepada ibarat perubahan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Baiklah, saya kaitkan dengan aspirasi murid, iaitu kemahiran berfikir. Kenapa saya kaitkan dengan kemahiran berfikir? Kerana untuk meningkatkan lagi lebih kualiti pendidikan dengan membolehkan guru tersebut sendiri menerima latihan berkala dalam mengajar teknik pemikiran kritis dan kreatif, di mana pihak kementerian ini melatih para guru ini secara berkala supaya mereka dapat menerima latihan yang mencukupi untuk mereka mengajar para pelajar secara kritis dan kreatif untuk melahirkan pelajar ini sendiri yang lebih berkualiti dan melahirkan pelajar yang inovatif. Poin yang
kedua ialah dapat membentuk pelajar yang holistik dan berdaya saing. Jadi apabila guru ini sendiri ditransformasikan, jadi kita dapat membentuk pelajar yang holistik dan berdaya saing di peringkat global dan peringkat antarabangsa, supaya kita dapat meningkatkan lagi kemahiran berfikir pelajar tersebut. Seterusnya kita masuk kepada aspirasi negara, iaitu kualiti. Kenapa ajakan yang ke-8 ini saya kaitkan dengan aspirasi negara kualiti? Kerana transformasi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia membolehkan pemantauan potensi guru, sekolah dan pelajar sendiri dilakukan dengan lebih sistematik melalui sistem penilaian data seperti sistem analisis peperiksaan sekolah, di mana pihak KPM sendiri mewujudkan sistem SAPS ini atau lebih dikenali sebagai sistem analisis peperiksaan sekolah, supaya pihak kementerian dapat lihat bagaimana prestasi pelajar di sekolah tersebut dan dapat menilai sendiri prestasi guru-guru tersebut. Jadi di sini kita dapat meningkatkan lagi kualiti pembelajaran dari segi guru dan segi murid untuk menyumbang kepada negara. Jadi dengan adanya kebolehan dan upaya penyampaian kementerian ini, pihak KPM dapat menilai sendiri prestasi guru sama ada guru tersebut mampu mengajar anak-anak pelajar ini dengan cara yang lebih baik, holistik dan berdaya saing seperti di negara-negara lain, dan dapat mewujudkan pelajar yang kreatif dan inovatif. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kualiti. Mana kata melahirkan pelajar yang berkualiti tinggi untuk menyumbang kepada pendidikan negara. Baiklah, kita akan masuk kepada anjakan yang ke-9, di mana anjakan ke-9 ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas, di mana saya kaitkan dengan aspirasi murid dan etika kerohanian. Kenapa anjakan ke-9 ini dikaitkan dengan etika kerohanian? Untuk membentuk sasiah dan moral pelajar dengan keterlibatan pelbagai pihak. Apabila pelbagai pihak seperti pihak ibu bapa, guru, pihak swasta terlibat dalam acara keramaian, kita dapat meningkatkan lagi etika dan kerohanian bagi pelajar. Kerana pelajar tersebut apabila mereka dapat melihat perpaduan yang dipupuk oleh para yang saya sebutkan tadi, mereka dapat mengetahui bagaimana mereka menerapkan etika dan kerohanian mereka dalam diri. Poin yang kedua pula, meningkatkan kerohanian dalam kalangan ibu bapa melalui PIBG ataupun Persatuan Ibu Bapa Guru bagi menyediakan maklum balas tentang hal ehwal pengurusan dan berasaskan sekolah. Jadi anjakan ke-9 inilah, jadi anjakan ke-9 ini seperti yang kata tadi, keterlibatan kerjasama antara ibu bapa, pihak swasta dan sebagainya. Jadi pihak sekolah juga boleh mengadakan acara PIBG untuk melibatkan keterlibatan ibu bapa supaya ibu bapa ini dapat menilai prestasi anak-anak mereka di samping mengetahui hal ehwal pengurusan yang berasaskan sekolah. Baiklah, saya kaitkan dengan aspirasi negara pula, saya kaitkan dengan perpaduan. Perpaduan yang poin yang pertama ialah penglibatan daripada pelbagai pihak dapat meningkatkan keberhasilan pelajar, seperti melakukan aktiviti hari penyerahan kad laporan dan hari sukan. Kenapa saya sebutkan hari penyerahan kad laporan dengan hari sukan, di mana dengan dua aktiviti yang diajukan oleh pihak sekolah ini, kita dapat lagi meningkatkan perpaduan kerana saya kata apabila dua aktiviti ini dijalankan, sudah pasti ibu bapa dan pihak-pihak lain akan memasuki program tersebut untuk melihat prestasi anak mereka, di samping dapat meningkatkan lagi prestasi anak mereka, sampai dapat menyumbang kepada pendidikan dan perpaduan negara. Kerana apabila ibu dan anak hadir ke sekolah dengan bersama-sama untuk mengambil kad laporan, di situ kita dapat terapkan nilai perpaduan, di samping mereka dapat mengenal dengan ibu-ibu bapa lain dan mengenal rakan-rakan mereka lain dan berbicara tentang hal prestasi anak mereka. Seterusnya, saya kaitkan dengan anjakan yang ke-10, iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Apakah yang dimaksudkan dengan setiap ringgit itu? Setiap ringgit itu saya maksudkan dengan wang yang dihasilkan oleh pihak kementerian sendiri. Bagaimana wang tersebut diagihkan kepada setiap sekolah dengan secara yang sama rata. Baiklah, saya kaitkan dengan aspirasi murid yang kemahiran berfikir. Kenapa saya kaitkan dengan kemahiran berfikir? Kerana poin pertama, peruntukan kewangan digunakan untuk melaksanakan program pendidikan menggalakkan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah seperti pembelajaran berasaskan projek dan pertandingan inovatif di sekolah, di mana apabila wang tersebut digunakan dengan secara baik dan dapat melaksanakan pelbagai program, jadi di situ kita dapat meningkat lagi kemahiran berfikir pihak sekolah itu sendiri, bagaimana mereka berfikir untuk mengendalikan wang tersebut supaya mereka dapat menyamaratakan dan menghasilkan pelbagai program serta dapat menyumbang sendiri kepada kualiti pendidikan. Aspirasi negara pula saya kaitkan dengan percakapan, di mana pembelajaran dikawal berdasarkan peruntukan yang ditetapkan oleh setiap sekolah agar kualiti pendidikan yang mantap dapat diterima dengan baik oleh para pelajar. Makna kata, apabila wang tersebut digunakan dengan secara cekap oleh pihak sekolah, pembelajaran itu dapat dikawal dengan baik dan dapat ditetapkan oleh sekolah dengan kualiti pendidikan yang mantap. Di mana apabila sekolah tersebut menggunakan wang dengan secara cekap, menggunakan setiap
yang disumbangkan oleh pihak kementerian dengan baik dan cekap oleh pihak sekolah, mereka dapat menyumbang kepada pendidikan yang mantap, sekaligus dapat wang tersebut dapat semula oleh para pelajar. Sebagai contoh, mewujudkan pelbagai program seperti program Nila, program membaca. Jadi program-program itu memerlukan wang yang sangat banyak, seperti memanggil para jemputan dari luar untuk mengadakan ceramah. Jadi para ceramah, ilmu yang ceramah sebut sampaikan dapat kepada pelajar. Itu yang dimaksudkan para pelajar itu dapat diterima baik dengan menggunakan hasil wang ringgit mereka sendiri. Anjakan yang terakhir ialah anjakan yang ke-11. Anjakan ke-11 ialah meningkatkan ketulusan untuk bertanggungjawab secara langsung. Di mana untuk meningkatkan lagi ketulusan seseorang individu itu supaya mereka lagi bertanggungjawab dan tulus dalam satu perkara. Baiklah, untuk aspirasi murid saya kaitkan dengan etika dan kerohanian. Kenapa? Kerana etika dan kerohanian ini dapat meningkatkan etika dan kerohanian pelajar melalui ketulusan guru dalam mendidik anak pelajar. Mana kata apabila guru itu sendiri tulus dalam mengajar, jujur dalam mengajar, bertanggungjawab dalam mengajar, mereka dapat menyumbang sedikit sebanyak contoh kepribadian mereka kepada pelajar, dan pelajar dapat menerapkan semula dalam diri mereka etika dan kerohanian yang baik ataupun nilai-nilai moral yang baik. Seperti contoh, apabila guru itu jujur dalam mengajar, tidak tipu dalam mengajar, amanah dalam mengajar, para pelajar ini dapat mencontohi guru tersebut dan terapkan dalam diri mereka. Ini dimaksudkan etika dan kerohanian dalam membentuk aspirasi murid. Poin yang kedua ialah mengajar murid tentang nilai ketulusan, kejujuran dan akuntabiliti dan kepercayaan. Seperti saya katakan tadi, nilai-nilai moral seperti nilai ketulusan dan kejujuran perlu diterapkan untuk menunjukkan etika dan kerohanian yang baik bagi pelajar. Baiklah, aspirasi negara pula saya kaitkan dengan equity. Kenapa saya kaitkan dengan equity? Equity ini sebenarnya dimasukkan dengan lebih kurang tanggungjawab equity ini. Sebagai contoh, membentuk guru yang bertanggungjawab. Tanggungjawab dari segi mana? Dari segi ketulusan mereka mengajarlah. Mengajar dengan jujur dan amanah supaya mereka dapat menghasilkan para pelajar yang seimbang dan mampu mengeluarkan pelajar yang bertanggungjawab sebagaimana mereka sendiri mengajar para pelajar tersebut. Poin yang kedua ialah sistem penyampaian yang lebih cekap, adil. Yang lebih cekap, memberikan sumber dialihkan dengan lebih adil, memastikan murid daripada latar belakang sosioekonomi rendah mendapat bantuan pendidikan yang diperlukan. Di mana apabila guru itu sendiri mempunyai ketulusan dan bertanggungjawab di dalam diri mereka, mereka tidak akan menilai para pelajar itu berdasarkan latar belakang. Contoh, apabila guru itu mengagihkan buku, haruslah buku itu diterima sama rata oleh para pelajar. Tidak boleh dikira dengan latar belakang sosioekonomi pelajar tersebut. Andai kata pelajar itu mempunyai latar belakang yang seorang pelajar yang miskin, guru tidak boleh memandang rendah kepada pelajar tersebut, kerana guru perlu sendiri mempunyai nilai equity dan tanggungjawab untuk menjaga amanah dan menjaga kepribadian dan kebajikan para pelajar tersebut supaya para pelajar ini menerimanya sama rata. Baiklah, saya akan kaitkan bagaimana 11 anjakan yang saya sebutkan tadi terhadap hala tuju negara. Baiklah, kita akan masuk bagaimana 11 anjakan terhadap hala tuju negara ini. 11 anjakan yang saya sebutkan tadi dapat membawa kepada hala tuju negara. Hala tuju yang pertama ialah pendidikan berkualiti dan berdaya saing. Kenapa anjakan yang saya sebutkan tadi dapat membawa pendidikan yang berkualiti dan berdaya saing? Kerana poin yang pertama dapat melahirkan pelajar yang berdaya saing dalam antarabangsa atau peringkat global. Apabila 11 anjakan yang disebutkan tadi diselaraskan dengan baik, kita dapat menghasilkan pelajar yang lebih berkualiti di peringkat global dan antarabangsa. Malah para guru ini juga dapat meningkatkan prestasi mereka di dalam negara kita. Poin yang kedua ialah dapat menjadikan kebolehpasaran keluarga pelajar dalam pelbagai program seperti TVET, STEM dan sebagainya, di mana para pelajar ini boleh menyertai pelbagai bidang seperti bidang sains, STEM dan TVET dengan kebolehan mereka ada kerana anjakan yang disarankan oleh pihak kementerian itu sendiri, mereka sendiri mahu melahirkan pelajar yang berdaya saing supaya pelajar ini mampu memasuki pelbagai bidang yang mereka mahu. Seterusnya ialah anjakan hal tuju yang kedua ialah memperkasa modal insan dan bakat tempatan. Sebagai contoh, menjadikan Malaysia sebagai pusat pembangunan global, di mana negara kita ini dapat menjadikan pusat pembangunan global, dapat melahirkan masyarakat yang bukan sahaja melahirkan masyarakat yang biasa-biasa tetapi mengutamakan bakat tempatan, di mana bakat itu tidak mempunyai di luar tetapi ada di dalam negara kita. Seterusnya ialah membentuk ekosistem pendidikan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan teknologi, di mana memperkasakan modal insan hal tuju ini adalah hal tuju ini untuk membawa bagaimana pendidikan itu tersebut membawa yang lebih fleksibel dan pendidikan ini selaras dengan perubahan teknologi.
Jadi ajakan yang disebutkan tadi, bagaimana ajakan tersebut itu membawa hala tuju kepada perubahan teknologi. Seperti yang kita tahu, dari tahun ke tahun kita akan berlaku pelbagai evolusi teknologi. Jadi ajakan yang disebutkan sebelah tadi untuk membawa kepada pendidikan yang lebih berdaya saing dan sejajar dengan perubahan teknologi seperti dikatakan abad ke-21. Dan pasukan yang terakhir, bagaimana sebenarnya PPM dalam PPM ini sendiri, PPM ini sendiri dalam membentuk guru yang berkualiti. Seperti kita tahu, PPM ini dalam PPM ini sendiri mempunyai aspirasi murid dan aspirasi negara. Jadi saya akan kaitkan semua secara keseluruhan bagaimana PPM ini membentukkan guru yang berkualiti. Baiklah, guru yang berkualiti pertama ialah peribadi. Kenapa saya katakan membentukkan guru berkualiti secara peribadi? Kerana membentuk guru yang mempunyai pekerti mulia. Sebagai contoh, membentukkan guru yang jujur, amanah, sopan santun, berbudi bahasa, adab dan sebagainya. Jadi kita mahu PPM ini melahirkan guru yang berkualiti dan mempunyai kepribadian yang sangat baik supaya mereka ini dapat menjadi contoh kepada anak-anak pelajar mereka. Poin yang kedua pula, guru meletakkan kepentingan melebihi kepentingan diri sendiri. Makna kata guru ini mengutamakan anak-anak pelajar mereka dan mengutamakan pendidikan negara berbanding diri sendiri. Dan mereka dan guru ini sendiri menghayati aspirasi negara supaya mereka dapat mementingkan kualiti pendidikan walaupun pihak guru ini tidak diutamakan, malah mereka berfikir mereka tidak perlu diutamakan dan yang perlu diutamakan adalah para pelajar dan pendidikan negara sendiri. PPM bagi membentuk guru yang berkualiti yang kedua ialah profesional. Kenapa saya kaitkan dengan profesional? Kerana membentuk guru yang profesional dari segi bersedia menjunjung aspirasi negara, mana kata pelajar tersebut mampu menghayati aspirasi negara dan mampu bersikap secara profesional dan dari segi semua aspek. Yang kedua, dapat membentuk guru yang berusaha menyumbang secara maksimal dan arah aspirasi negara, di mana guru ini mampu menyumbang secara maksimal dari segi pengajaran mereka supaya guru ini dapat menyumbang pengajaran mereka secara maksimum supaya anak-anak pelajar ini memahami apa yang mereka ajar. Baiklah, yang terakhir, sosial dan amalan tingkah laku. Kenapa saya kaitkan dengan sosial dan amalan tingkah laku? Kerana untuk melahirkan guru yang berintegrasi dan beretika tinggi. Kerana kita mahu guru yang berkualiti ini mempunyai etika dan berintegrasi dalam diri mereka. Seterusnya, menghasilkan persekitaran dan pembelajaran harmoni. Apabila kita melahirkan guru yang berkualiti, guru tersebut dapat menghidupkan persekitaran yang baik dan harmoni dalam sekolah. Sebagai contoh, menjadi contoh dalam tingkah laku. Apabila guru tersebut menjaga tingkah laku, jadi para pelajar melihat tingkah laku yang sangat baik, mereka dapat mencontohi guru tersebut dengan guru yang mereka idolakan. Jadi guru yang berkualiti ini sangat penting untuk memantapkan lagi kualiti pendidikan tersebut. Seterusnya ialah mengapa PPM ini membentuk guru yang berkualiti. Poin terakhir, amalan nilai keguruan. Amalan keguruan ini perlu ada dalam setiap diri guru. Kerana menjadi guru bukan mampu menjadi seorang guru yang mampu menerapkan masyarakat yang berdisiplin. Manakala guru tersebut mampu menerapkan pelbagai nilai-nilai murni dalam diri masyarakat. Dan yang terakhir sekali, guru mampu mempunyai nilai murni dalam diri dan mampu memupuk kesedaran pelajar. Apabila guru itu sendiri sedar akan dirinya, mereka dapat memupuk kesedaran kepada pelajar supaya pelajar tersebut dapat mempunyai nilai-nilai moral yang baik dan dapat memupuk kesedaran pelajar sekaligus dapat menghasilkan pelajar yang berkualiti dan guru yang berkualiti. Kita akan masuk kepada rumusan. Kesimpulan daripada 11 ajakan yang saya katakan yang diselaraskan oleh pihak PPM sendiri menjadi landasan utama bagi mengukuhkan lagi sistem pendidikan negara, bukan sahaja untuk semata-mata mencapai aspirasi negara dan aspirasi murid, malah tetapi juga untuk memastikan guru itu sendiri berkembang secara dengan lebih baik sebagai seorang pendidik yang lebih berkualiti dan dapat membentuk generasi masa hadapan. Generasi apa yang dikatakan itu? Generasi yang berkualiti lah. Apabila guru itu sendiri berkualiti, maka guru ini dapat menghasilkan pelajar yang berkualiti. Jadi secara ringkasnya, 11 ajakan ini sebenarnya bukan sahaja untuk menghasilkan pelajar yang berkualiti ataupun pendidikan yang berkualiti, tetapi mahu menghasilkan pelajar yang berkualiti, guru berkualiti dan kualiti pendidikan negara kita sendiri yang berkualiti yang setara dengan antarabangsa. Baiklah, saya rasa itu sahaja kepentingan saya pada hari ini. Saya akan terima kasih.